Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi kau dengan aku. Ini hari kita pergi ride ke pos kemas. Sekarang kita dah sampai dah dekat pos kemas. Kita 100 berapa? 120 km. Kau tengok berapa jauh. Kita antara yang awal tu sampai 3 biji kat segar. Tapi apa yang beza antara 3 biji ni? Sebiji ni adalah model tahun 2024 yang paling latest, paling baru. Yang 2 biji ni tahun 2023. Apa mission kita kali ni? Kita pergi ikut dia ride. Kita nak test motor. Sebelum kita jual motor, kita kena try dulu. Kita kena tahu apa beza dia dulu. Apa benda yang aku boleh cakap, handling dia sangat power, sangat super berbandingkan 2023. Kau kalau dah rasa 2023 punya model power dah sedap, ini lagi sedap aku cakap kau. Mak tu power delivery dia nanti kita cerita pula, tapi memang sangat beza. Hampir rasa macam motor 4 stroke. Awak sebagai orang yang ikut je kat belakang tadi, apa awak nampak beza motor ni dengan motor tu? Apa yang saya nampak motor ni, handling di dalam tempat-tempat yang sukar. Rat-rat yang dalam dia nampak macam sekata je. Saya ada cuba juga ikut. Bila dia jalan tu, bila saya ikut, saya mengalami goncangan yang hebat untuk kontrol motor tu. Tapi bila tengok motor dia, saya lalu jalan yang sama. Steady je motor dia. Kalau dia bawa agas aku, dia jual motor dia ni tahun 2023 ni, memang dia beli 24 tu. Tapi kita jangan paksa dia. Kesian dia bawa beli ni.